صلى الله على محمد صلى الله عليه. Apakah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat-saat akhir kehidupannya? Adakah Rasulullah SAW mengenang kembali saat baginda diutuskan Allah sebagai Nabi dan Rasul, sehingga baginda mengalami penderitaan dan siksaan dan hampir dibunuh oleh musuh baginda? Atau adakah baginda mengenang kembali peristiwa baiyah orang-orang Islam terhadapnya dan sambutan yang diberikan ketika mereka beramai-ramai memeluk Islam selepas penaklukan kota Mekah? Atau adakah Rasulullah SAW menghabiskan saat-saat terakhirnya dengan hanya merintih kesakitan ketika berhadapan sakratul maut? Terdapat banyak perbezaan pendapat berkaitan saat-saat terakhir Rasulullah SAW sebelum wafat. Namun pendapat paling masyhur mengatakan pada saat akhir hayat baginda, baginda meminta sebekas air sejuk, lalu mencelupkan tangannya dan membasuh mukanya. Ketika kesakitan Rasulullah SAW semakin kuat, baginda berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, tolonglah aku menghadapi sakratul mautku." Aisyah rahimakumullah berkata, Rasulullah SAW pada saat itu sedang berada di atas pangkuanku dan aku melihat wajahnya. Pada ketika itu, dengan matanya yang terbuka, Rasulullah SAW berkata, "Aku ingin bertemu pendamping tertinggi di syurga." Lalu aku berkata, "Engkau telah diperintahkan memilih, maka engkau telah memilih." Demi Allah yang mengutuskan Rasulullah SAW dengan kebenaran, Rasulullah SAW wafat di pangkuanku. Kemudian aku meletakkan kepala Rasulullah SAW di atas bantal dan aku memukul kepalaku sendiri sebagai tanda sedih bersama-sama dengan isteri baginda yang lain. Para sahabat dan orang-orang Arab yang lain berselisih pendapat mengenai kewafatan Rasulullah SAW sehingga hampir berlaku fitnah besar yang boleh menimbulkan perang saudara. Aisyah rahimakumullah berkata, "Saya tidak cemburu jika seseorang meninggal dunia dengan mudah selepas saya melihat betapa sakitnya Rasulullah SAW ketika wafat." Hadis riwayat Tirmizi. Diriwayatkan dari Aisyah rahimakumullah juga, Rasulullah SAW wafat di pangkuanku. Aku tidak benci dahsyatnya kematian seseorang selepas melihat kepayahan yang Rasulullah SAW alami sebelum wafat. Rasulullah SAW
adalah seorang manusia. Walaupun baginda insan paling utama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,